Pelajaran Tajwid Darjah 5. Tajuk Sifat-sifat huruf. Objektif pelajaran: menyatakan pengertian serta tujuan mempelajari sifat-sifat huruf dan juga bahagian sifat-sifat huruf dengan jelas. Penerapan akhlak: membaca Al-Quran dengan bertajwid. Pengertian sifat-sifat huruf: mengeluarkan bunyi huruf daripada makhrajnya beserta ciri-ciri khas sama ada lembut, nyaring, tebal dan nipis. Tujuan: supaya dapat membezakan beberapa huruf yang bersamaan pada makhrajnya. Sifat huruf terbahagi kepada dua. 1. Berlawanan. 2. Tunggal. Sifat-sifat berlawanan ada 5. Yang pertama, jahrun lawannya hamsun. 2. Syiddah lawannya rakhawah. 3. Isti'la lawannya istifal. 4. Intibaq lawannya infitah. 5. Ismat lawannya izlaq.